Tuan dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Ainabah Al-Khawlani radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW bersabda. Nabi kata satu orang manusia kalau Allah sayang dia. Pasal apa Allah sayang dia? Pasal dia masa hidup atas dunia, dia duk cari jalan. Macam mana nak jadi hamba Allah yang terbaik. Dia duk cari jalan. Hari-hari fikir nak buat baik, hari-hari fikir nak lari daripada dosa, hari-hari fikir nak istighfar, nak taubat minta ampun kepada Allah. Dia macam ni punya orang. Kalau dia orang yang macam ni, Allah sayang dia. Dan apabila Allah sayang dia, Allah akan bagi dekat dia asalah. Ain sin lam ta marbuh. Allah akan bagi dekat dia asalah. Apa dia asalah ni? Sahabat tanya, wa ma asaluh ya Rasulullah? Qal, Nabi kata, yaftahu lahu amalan salihan qabla mauti. Tuhan sayang dia sebelum dia mati. Kok manapun Tuhan akan buka dekat dia satu kesempatan untuk dia buat amal salih. Kalau Tuhan sayang, syarat dia apa? Dia cari, dia nak improve, dia nak memperbaiki diri dia jadi orang yang baik. Allah sayang dekat dia. Allah akan buka dekat dia satu pintu. Dia ada kesempatan. Itu yang kata asalah. Kesempatan untuk buat bekal akhirat. Ada kesempatan. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang hidup atas dunia ni tak dan. Kesempatan tu tak ada kat dia. Dia tak sempat. Sentiasa tak sempat. Nak main masjid tak dan. Nak mengaji tak dan. Nak pergi bagi sedekah derma tak dan. Nak buat kebaikan tak dan. Apa benda yang dia dan? Dia tak dan semua. Pasal apa? Pasal masa itu kita yang manage. Time management. Masa ni kita yang manage. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesempatan ini, time ni kita yang manage. Kalau kita bagi priority untuk akhirat kita, kita ada time. Tapi kalau kita selalu secondary kan, nombor dua kan, nombor akhir kan, hal akhirat, sampai bila pun kita tidak akan ada time. Sedang-sedang sakit, sedang-sedang nak mati dah. Tak ada. Maka hadis yang kita baca ni, kata Abi Ainabah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kalau kita gelut nak perbetul diri ikut agama, Allah sayang kita. Bila Allah sayang kita, dia bagi kesempatan dekat kita. Kita sempat untuk atok masa kalut kita ini untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kenapa dia? Kata Nabi, hatta yarda anhu man hawluh. Sehingga kan hari mati dia, orang hadu ada keliling kelalang dia ni semua redha dengan dia.